Tanpa berselindung, pelakon Indonesia Jeffrey Nicole tidak mahu kehilangan kekasih hati yang juga pempengaruh terkenal Amirah Khan dalam hidupnya. Jeffrey 26 berkata Amirah atau lebih dikenali sebagai Little Miss Han LMK adalah wanita yang berbeza kerana berjaya mengubahnya ke arah lebih baik. Jeffrey berkongsi perkara itu menerusi program audio siar Curhat Bang yang dikenali oleh pengacara Denny Sumargo di Indonesia. Dalam pada masa yang sama, Jeffrey berkata Amirah layak mendapatkan lelaki yang memahami dan mampu menjaganya dengan sempurna. Jeffrey bagaimanapun mahu menjadi pelindung untuk Amirah dan berharap hubungan mereka dapat melangkah ke fasa yang lebih lanjut. Untuk rekod, Jeffrey pernah menjalinkan hubungan cinta dengan Amirah sebelum dikabarkan putus sekitar Oktober 2021. Bagaimanapun, pada penghujung Mac 2024, percintaan pasangan ini kembali bertaut dan dilihat lebih terbuka berkongsi kemesraan di media sosial. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga hubungan antara Jeffrey dan Amirah kekal bahagia.